Hari ni Kak Yang masak gulai lemak pucuk ubi tapi lain sikit. Kak Yang ikut Indonesia punya style, gulai daun singkong. Namanya tak sama tapi rasanya sama. Dua-dua sedap. Pucuk ubi tu kita rebus dulu sampai dia betul-betul lembut. Kemudian kita angkat dan toastkan. Bahan-bahan dia ni kita kena kisar dan juga nanti kita kena tumis. Bawang merah, bawang putih, cili rawit, cili merah, ikan bilis. Itu yang best je. Kita tumis dengan sedikit minyak bagi dia keluar bau, masukkan lagi serai, bertambah-tambahlah wangi, daun salam dan juga lengkuas. Ini yang bagi rasa dia lain sikit. Bubur sebut kunyit, garam macam biasa dan santan. Dia tak payah pekat sangat, dia ala-ala cair. Sederhana je tapi sedap betul. Kuah santan dia lemak, pedas, ada bau wangi-wangi. Macam last kali nanti kita akan taburkan ikan bilis goreng. Ini yang Kak yang suka sangat ni, rangup-rangup kat hujung dia.